Ini contoh bunga blackberry yang tak jadi. Dia punya dia punya bulu-bulu ni sudah brown, tak ada benjo-benjo hijau yang kelihatan kat sini, maknanya tak jadi. Kalau yang jadi macam ni. Ini baru jadi. Ini dah nampak benjo-benjo hijau macam ni, maknanya pollination dah complete. Dah jadi penuh. Yang tak berapa penuh macam yang ni, tak berapa penuh. Tapi okey lah, masih boleh makan. Yang tadi tu yang bunga tak jadi ni, potong buang je. Sebabnya kalau biarkan dekat pokok pun, dia tetap tak jadi buah dah. Jadi membazir baja je. Kalau kita biarkan kat pokok, dia mengering macam tu, bazirkan baja je, asyik pergi ke situ je. So kita buang awal-awal. Pokok bunga banyak, tapi biasalah bunga blackberry ni kalau dia kembang masa hujan, macam ni. Ini tak jadilah ni. Kalau kembang masa hujan ni kebanyakannya gagal lah menjadi buah. Ini pun banyak tak jadi. Ini tak jadi. Yang jadi macam ni lah. Ini yang jadi. Yang ni boleh simpan kat pokok. Ini pun okey lah, boleh diterima. Buah yang rongak ni kalau simpan pun kita makan pun tak sedap, sebabnya isi tak ada. Gigit-gigit rasa kulit je, tak syok lah. So baik buang lah awal-awal. Ni masih okey lah. Ni nampak biji-biji hijau ni di sini. Ini maknanya dah selamat lah pollination dia, dah siap. Kena air hujan pun tak ada masalah dah, sebab dia dah complete. Yang macam ni kalau kena air hujan memang gagal lah. Sayang kan. Musim-musim hujan ni biasanya blackberry yang ditanam di tempat terbuka. Inilah risiko dia, bunga tak jadi. Kalau nak selamat, boleh buat lapisan bumbung UV, tapi modal besar sikit lah. Macam saya tanam tempat terbuka ni, berserah je lah time hujan. Kat sini saya tanam dekat rumah hinggap saya, datang weekend je. Jadinya banyaklah buah yang timing masaknya tak kena dengan jadual saya. Jadi saya datang buah dah rosak, dah dimakan binatang lain. Macam ni saya kena kena sarungkan 2 lapis. Sebab kalau selapis je, tak tahulah tupai ke musang ke, dia hisap dari luar. Kat dalam tu tinggal biji dengan kulit. Ni alhamdulillah tak diapa-apakan lagi. Kalau buat selapis je memang dia tahu. Memang tak selamat lah buah saya. Konon-kononnya letak loceng ni untuk halau binatang lah. Kalau dia kacau-kacau pokok kan ada bunyi. Tapi dia tak heran awak, tak jadi apa. Inilah pokok saya. Yang kat sini, yang ini jenis berduri. Semua ada duri kat sini. Induk dia dah mati. Ni yang nampak hutan ni semua dari anak sisi. Ada 3 anak sisi induk ni. Itu tunggul induk dia, dah mati dah, umur 3 tahun. Blackberry tak hidup lama ya guys. Yang sebelah sini thornless. Ini ID Black Jade. Ini memang sedap lah, buah dia manis, juicy. Kalau betul-betul masak tu memang tak ada masam langsung. Memang puas hati tanam dia.